Hai semua, Assalamualaikum. What's up netizen? Assalamualaikum semua. Okay guys, hari ni Bella nak buat konten yang tak plan pun, dia unplanned. Hari ni Bella nak buat konten diorang cakap dua perkataan laju-laju. Perkataan apa tu? Jom kita start daripada Daus Bajo dengan Riz dahulu. So rules dia macam ni. Korang kena cakap dua perkataan tu. Perkataan tu adalah similar dan kena cakap laju-laju. Okey. Ada kesinambungan ke? Tak ada. Contoh? Buaya biawak. Contoh macam tu. Kena cakap laju-laju. Okey korang kena beat dengan yang lain juga. Sebab ada hadiah aku akan bagi RM50 sahaja. Okey, jap. Dua ayat ni satu orang. Betul. Dia ayat yang sama sebenarnya. Ready Kita mulakan dengan Daus dahulu. Kelapa kepala. Biawak ayam. Apa? Nak balik. Maksudnya kalau akak cakap tu, Tak, maksudnya kau kena cakap benda yang sama dengan apa yang aku cakap, tapi laju-laju, selaju yang boleh. okey, contoh akak cakap. Repeat lah. Kelapa kepala macam tu kan orang akan ni. Repeat je lah. Tongue twist. Kan? Ya, korang kena cakap kelapa kepala laju-laju. Tengok berapa lama kau bertahan untuk cakap laju-laju okey, tu. baik. Okey, 1, 2, 3. Cakaplah. Ayam itik. Apa Daus? Magic kerusi. Selalu cakap magic kerusi. Bukan. Kan aku cakap kelapa kepala. So kau kena cakap kelapa kepala juga laju-laju. Ikut je lah. Ya. Astaga, bagi ni buntu. Okey, go. Okey, bukan pagi je. Okey. Okey, 1, 2, 3. Kelapa. Kau lambat. Okey, percubaan yang pertama. Dia percubaan yang ketiga je, okey? Okey. 1, 2, 3. Kepala kelapa. Laju-laju. Kelapa. Tak boleh. Okey, lah. cubaan yang ketiga. Okey, kelapa kepala. Okey. Kelapa. Boleh lah. Okey, tak boleh. Okey, Daus. Exercise lidah. Daus dikira gagal. Susah weh. Kalau boleh, aku bagi RM50. Dia but L tu yang tu. Yang twist tu. Kelapa. Okey, cubaan yang satu. Let's go. Cubaan yang kedua. Okay, go. Kelapa. Okey, percubaan yang ketiga. Kelapa. Okey. So, Riz dengan Daus kedua-dua sekali gagal. Okey, kita tengok yang lain dia orang berjaya ke Stick tak? lagi ayat ni Yes, betul. Okey, seterusnya kita panggil Aiman Noah. Noah pula. Aiman Junaili dengan Amri Poyo. Okey? Jom kita start. Kita tengok. Okey, rule dia macam ni. Siapa yang berjaya dia ada 3 kali percubaan. Okey. Tak kisah percubaan pertama, kedua, ketiga, korang berjaya aku bagi RM50 terus. Okey Ayat dia senang sahaja. Korang kena sebut kelapa kepala laju-laju. Ada 3 kali percubaan. Kita start daripada Aiman dulu. Kelapa kepala. Tak boleh, dia kena laju. Kelapa kepala. Nampak? Dia dah gagal. Okey. Itu percubaan yang pertama. Kelapa. Tak jadi. Itu percubaan yang pertama. Kepala. Okey, Aiman pula. Berapa kali ni kak? 3 kali percubaan. 3 kali. Kelapa kepala. Sengaja. Benda lain lah. Kelapa kepala. Okey, percubaan yang ketiga terakhir. RM50 aku terus bagi. Okey. Kelapa kepala. Kelapa kepala. Kelapa kepala. Dah gagal. Kelapa kepala.
Sedangkan aku sendiri pun tak boleh. Apa lagi yang lain. Tapi korang tengok siapa yang berjaya Maksudnya dia memang sesuai cakap laju. Kak, ini tak sesuai RM50 ni. Okey 100 aku bagi. Sebab otak kiri kanan pakai. Kalau tak cepat lah. Ya. Kelapa memang tak boleh Aku bagi 100. Aku bagi 100. Seterusnya korang nak aku panggil siapa perempuan? Perempuan lah. Kita panggil mulut laju Pika. Okey, Pika saya setuju. Okey, dengan seorang lagi Hazan. Azan. Okey, korang pergi panggil. Okey. Main simpan sini lah. Oh ya ke? Korang bawa je. Bawa lah. Hazan! Pika. Hazan! Pika. Kakak panggil. Kakak panggil untuk kasih tipis sofa. Kasih tipis sofa. Jam. Saya dengar ada duit tadi. Kau memang mata duitan lah. Mata duitan. Okey, sabar. Janganlah jalan laju sangat. Dia start tanya je, kita tutup mulut dia, kita ambil duit dia. Okey, so Pika dengan Hazan, rule dia macam ni. Korang kena sebut kelapa kepala laju-laju. So korang ada 3 kali percubaan. Tak kisah percubaan pertama, kedua, ketiga. Kalau korang berjaya, aku terus bagi RM100. Okey. Kelapa kepala kena laju-laju. Okey. Berapa kali tak kisah. 3 kali percubaan. Okey. 1, 2, 3. Kelapa kepala. Dia kena laju-laju. Kelapa kepala macam tu. Oh, lagi laju. 1, 2, 3. Kepala. Tak boleh. Okey, tu percubaan Baru pertama. satu. Okey, 1, 2, 3. Kepala. Kelapa. Tak boleh. Kau dah kenapa? Okey, last. Okey, last. 1, 2, 3. Tarik nafas. Kelapa kepala. Ui, tak boleh. Tak boleh. Lidah aku tersekat. Bapi dah tadi. Ya. Kelapa. Cukup Okey. dah. Sabar saya praktis. Okey. Kelapa kepala. Satu lagi. Ada lagi dua. Okey, kedua. Kepala. Tak boleh. Okey, ketiga, yang terakhir. Boleh tak? Kelapa kepala Kelapa kepala. Bapak dia. Tak boleh. Macam ni lah. Biar saya lah bagi 100. Boleh. Bukan. Yang ni siapa? pun, Ana yang ketiga ni pun gagal juga. Seterusnya korang nak aku panggil siapa? Kau rasa? Aku rasa Najla. Najla dengan? Najla dengan? Aina dah. Aina dah. belum. Aina. Najla. Okey, go. Korang panggil. Aku Aina! Najla. Aina! Najla! Kak Bella panggil. Mari sini. Kak Bella panggil. Dua. Ambil. Ah! Gila buat. Aina. Kanda dia suruh tutup mulut Kak Bella. Dia mau sepak Kak Bella. Saya bercakap macam tu dekat kakak. I never do that, okay? Kau tipu. Tapi takkan Fael berani nak cakap macam tu dekat aku? Kau yang mau tipu kakak kan? Akak. Macam ni lah kan dia superstar macam ni Yes, memang superstar back to back. Perangai macam ni, sompong, bongkak. Dia tak mungkin menipu, tak mungkin. Akak. Ya, aku tahu. Okay, simple macam ni lah. 4 tahun saya bersama Kak Bella. Pernah ke saya tikam belakang Kak Bella? Tengok. Benar je. Fikir-fikirkan So secara sekarang ni logika. Fael lah yang berfitnah sekarang ni. Astagfirullahalazim Kak. Nampak Fael. Sabar Fael. Senang cerita macam ni. Jangan percaya Fael dengan kanda. Fael, kejap lagi turn kau. Sabar sekejap tau. Jom Najla. Nama lidah tu Najla. Okay. Kat mana ni duduk? Okay, kita start daripada Najla dahulu. Okay, kau kena sebut kelapa kepala laju-laju. Okey. Satu. Dia ada 3 kali percubaan, okay? Siapa Okey. yang dapat, aku bagi RM100. Kelapa kepala. Wow. Okay. Sudah 3. Kelapa kepala. Percubaan yang pertama, Aina pula. Aina, steady dah. Dia kena laju lagi. Satu, dua, tiga. Kelapa kepala. Oh lah Okay. Cuba kedua. Kedua. Okey.
kelapa kepala. Okey, 1, 2, 3. Kelapa kepala, kepala. Tak boleh. Okey, percubaan yang kedua untuk Aina. 1, 2, 3. Kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa. Tak ada macam tak sedap. Okey, percubaan yang Tiga terakhir. ni buat je tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelapa kepala. Oi. Itu dah macam bunyi apa dah? Okey. Kelapa kepala. Steady lah. 1, 2, 3. Kelapa kepala. Aina. Almost kau. Almost. Last tadi macam pelik. Aduh, sikit je lagi. RM50 boleh tak? Tak boleh, dia kena 20 cukupkan kat 20. juga. Tak boleh. Kelapa kepala. Tak boleh. Lepas dia tiga, dia dah rosak dah. Kau boleh tak? Seterusnya korang aku panggil siapa? Aku belum. Siapa dekat dalam? Laki-laki ke? Boleh lelaki? Kita panggil yang menangis sikit. Siapa? Capik Rif. Betul. Boleh? Pergi panggil. Go. Panggil. Takut dia orang nangis tak boleh buat ni. Aku je dah. Menangis kat KP. Rif, Capik! Mana dia orang? Rif, Wafa. Capik Jari. Nah. Alang dalam ni je lah. Sini, akak kat sini. Okey, sini mic ada kat korang. Ada. Okey. Apa dia, Kak? So, sebagai orang yang berjaya, aku akan bagi RM100. Yeay! Korang kena cakap kelapa kepala laju-laju. Percubaan ada 3 kali sahaja untuk seorang. Berapa banyak? Laju. Sampai tak ada nafas. Kepala. Kelapa kepala. Kelapa dulu. Yes, kelapa kepala. Okey, kau start dulu. Okey, aku bagi kau. Okey Ready Rif? Dia 3 kali sahaja percubaan Tarik nafas dulu Rif. 1, 2, 3. Kelapa kepala. Kepala apa kepala? Okey, Capik pula. Okey, saya cuba Kelapa kepala. Tak boleh lah. Okey, Rif. Kelapa kepala. Apa dia? Kena laju. Laju Rif. Kelapa kepala. Kelapa. Okey, laju ni. Tak ni Capik pula. Bismillah. Kelapa kepala. Apa yang macam susah? Susah kan? Okey, percubaan yang terakhir. 100. Ingat Rif, 100. Okey, 100. fokus. Aku tak ada duit ni. Okey. 1, 2, 3. Okey. Kelapa kepala. Okey, tak kita macam tak dengar Rif. Kita bagi 50-50. Kau sebut kelapa je, aku sebut kepala. Tak boleh. Akak tak kira macam tu. Tak boleh. Kelapa je, aku kepala. Laju. Okey. Kelapa. Fokus kelapa. Okey. Kelapa. Kepala. Boleh laju. Tak boleh. Kak, okey. Dah, gagal. Satu ringgit. Tak boleh, gagal. Tadi gurau. Okey, ni serius. Entire kan? Orang lain aku terus gagalkan tau. Okey. Kelapa kepala. Kelapa kenapa? Okey, Capik last. Tak boleh ke kalau kelapa dulu? Tak boleh. Ada beza ke? Ikut cuba lah. Kelapa kepala. Kepala. Okey akak. Jadi buat dua. So mana 50 lah. 50. Tapi tetap salah tadi. Salah kan korang ni? Korang Tak, okey tadi laju. Kelapa kepala. Okey, cuba. cuba. Nak. Kau kelapa saja kelapa. Aku kepala Okey. Okey, 3 4. Kelapa. Okey dah gagal. Next kita siapa yang dah? Panggil. Ramai ke tak? Daus Siapa yang belum? Rizda, lepas tu Aina Najla, Hazan Pika, Okey. siapa Saya rasa Kak Harry Azrul sesuai. Harry dengan siapa? Harry dengan kita bagi dia pair dengan Sebab dia rapper. Dia rapper. Dengan Ipan. Tunggu akak lambat sikit. Tunggu Ipan balik. Lama sangat tu. Harry siapa dia? Tak boleh, Amri tak boleh. Amri dah tadi. Amri dah. Harry dengan siapa yang tinggal? Aiman. Aiman dah. Makodok Menua. Harry Makodok Noah. Okey, korang pergi panggil. Okay, let's go. Korang pergi panggil. Harry Makodok Menua. Harry Makodok Noah. Kau tengok Harry Noah. Diam, Harry.
Harry dua Mal Kodok. Man. Dekat dalam bilik ni podcast. Dua. Bilik podcast. Kau lah buat hal. Kau lah Wan. Aku dah cakap je Wan. Fikir. Noah sini. Ini Noah. Orang kena cakap dua perkataan ni laju-laju. Wow. Ada 3 kali percubaan. Siapa yang lepas, aku akan bagi RM100. Wow. Okey. Kita mula daripada Harry Azrul dulu sebabkan dia rapper. Tak, dia kalau rapper pun dia tak semesti ada kelebihan ke. Adanya aku bisa hidup 1000 tahun. Ini bercakap laju, bukan rap. Okey, so perkataan laju tu yang kena cakap adalah kelapa kepala laju-laju. Kelapa kepala laju-laju. Kelapa kepala. Laju-laju. Kelapa kepala, kelapa Tak kepala. boleh. Itu lambat lagi, kena laju. Kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa. Ui, susah. Okey, kita cuba percubaan yang pertama daripada Harry Azrul dahulu. Okey. 3 Boleh Harry, boleh. Kau ingat je kelapa kepala. 3 2. Tak, aku nak start ni. Aku nak Okey, start. okey. Aku warming up lagi. Aku tak ada warming up tau. Kelapa kepala kan? Kelapa kepala. Lambat lah. Lambat tu. 3 4. Kelapa kepala. Kau memang Oi, gebong. gagal. Kepala kau memang gebong. Kepala kau memang gebong. Betul tak? Tak boleh. Okey, Mal Kodok. Ada 2 kali kan? 2 kali kan? Dua lagi kali kan? 2 kali. Okey, saya pemanasan Ni dulu. orang ni. Dia sama juga macam tadi tak? sama Kepala je. kelapa. Kelapa kepala. Kelapa kepala. Oh tak boleh kepala kelapa dulu. Tak boleh, kelapa dulu. Kelapa kepala. Sabarlah, sekejap lagi aku tak ada fokus. Kelapa, okey. Kelapa kepala. Kepala. Try, one more. Okey, Noah. Ni orang dia, Mai. Ini orang dia. Cakap je pandai, kau buat dulu. Ni memang rapper kak, tapi tak semestinya dia bercakap laju. Okey, cuba Noah. Ini. Kau nak bercakap tak boleh? 1 2 3. Kelapa. Okey. Kelapa kenapa? Okey, Harry Azrul pula percubaan kedua. Susah betul. Kelapa kepala. Kelapa kepala. Jadi kepala. Kelapa kepala. Ui, susah. Okey, kita Okey. 3 2 1. Aku up 100.5 lah. Sebab susah. Tapi memang susah. Aku rasa lah 500 ada yang susah dulu kak. Tak ada. Kelapa kepala. 3 4. Kelapa kepala. Last. Okey, maksudnya percubaan ketiga Ketiga. Okey. Oh, ada 3 sekali lagi. 1 lagi percubaan kau. Kau dulu. Kepala kena apa? Kelapa kepala. Okey. Kelapa kepala. Jangan cakap pencarut. Bukan jangan memang susah. Kepala apa? Sekarang ni benda-benda macam ni kau serahkan aku. Okey. Aku akan tunjukkan cara nak ambil 100.5 daripada akak. Okey. Kau nak tengok? Ini Satu orang setengah. dia Aku sebenar. up lagi 50. 200. Akak satu setengah aku 50. Kau Kalau apa? boleh. 200. Tak, aku tak terlibat dalam hal ni. Sebab Eri tahu kak, saya memang boleh. Tak, aku Cepat je lah. cabaran kau. Aku perlukan juga 200 tu. Minyak dah naik. Kelapa kepala betul? Ya. Kelapa kepala. Kelapa kepala. Tak boleh. Kelapa kepala. Kelapa kepala. Dah. Susah. Dan percubaan yang terakhir. Sasul lah. Kelapa Ada yang lepas dah enggak? Aina tadi hampir nak lepas, tapi perkataan terakhir tu dia tersasul. Okey. Tadi tu aku main-main je sebenarnya. Ini kali Okey. aku betul lah. Kelapa kepala. Sikit lagi. Kelapa kepala. Dia kena training ke? Okey, Jenis-jenis kan? Boleh je kak. Saya rasa ada orang akan lulus. Tapi Siapa? dengan jenis-jenis
lahir je mak dia memang ajar kelapa kepala je. InsyaAllah lulus. Kau boleh. Aku tadi sikit lagi tu. Kepala dia kepala dulu ke Kelapa dulu. Kelapa kepala. Tak okey. pun dagu kepala pun boleh. Kepala, Dagu, kelapa, hidung, telinga. Kelapa kepala Macam tu. Tak boleh ni. Okey. Kelapa kepala. Okey. Kelapa kepala. Okey, ingat. Okey. Kelapa kepala, ingat. Okey, bila dah ingat, kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala. Lah. Memang tak boleh lah. 100 setengah tu kita biar je lah. Kelapa kepala. Tapi aku bagi last percubaan lah. Cuba. Sebab Harry hampir nak. Tak boleh. Selain kelapa kepala. Kalau buayan tali pun susah tak? Buaya tali. Senang lah. Buaya biawak. Cuba buaya biawak. Buaya biawak. Cuba buaya biawak. Buaya biawak. Buaya biawak. Kau biawak. Buaya biawak. Susah. Biawa. Susah. Buaya biawak. Sebab perkataan tu dia nak sebutan dia. Ya, sama sebab tu susah. Nak biawa apa kau sebenarnya? Sekejap. Tak, aku nak habiskan juga tadi tu. Ini nyawa anak bulan. 3, 4. Kelapa kepala. Tak boleh. Susah. Okey, seterusnya kita nak panggil siapa perempuan? Lelaki rasa dah settle semua. Akak panggil siapa Rina perempuan? Hazan, Pika, Aina, Rina Aisyah. Okey, Rina dengan Aisyah. Korang pergi panggil. Sayang. Asla pun belum lagi. Sekali kat tiga tu. Sekali. Sayang. Pop girls ke? Apa nama orang? Apa nama kumpulan orang? Pop Slay. Pop Slay. Sophie mana Sophie? Sophie tak datang. Ini podcast. Sorry. Ayah ambil mic ni. Sombongnya tak nak ambil mic. Apa ingat aku tolong pegang sampai sana? Tengking pula kau. Aku rasa Rina lah. Aku tak rasa Rina. Aku tak rasa Rina. Tak ada apa-apa. je lah. Korang kena cakap perkataan ni, dua perkataan ni laju-laju. Siapa yang berjaya dalam 3 kali percubaan tu, aku akan bagi 100.5 cash, okey? Boleh isi minyak. Okey, sebab minyak mahal kan? Okey, korang kena cakap kelapa kepala laju-laju. Serentak ke? Tak, sorang-sorang dulu. Action dulu. Kelapa Berapa kepala, kali kepala. Kena cakap laju-laju. Percubaan dia 3 kali. Okey. 1, 2, 3. Kelapa kepala. Okey, gagal percubaan pertama. Berapa kali? 3 kali sahaja. 3 kali. Kelapa kepala. Laju-laju. Kelapa kepala. Hampir nak dapat. Asla? Kena fokus. Kelapa kepala. Tak payah bercakap. Rina kacau. Okey, semula. Nak sangat 1.5 dia. Kena laju-laju. Kelapa kepala. Kau diam. Okey, gagal percubaan yang kedua. Ya. Tak payah nak kacau aku. Okay. 2, 3. Kelapa kepala. Tak boleh ni. Diam. Aku nak 100. Nak bayar dia minyak. Minyak dia mahal. Kereta besar lagi. Kelapa kepala. Okey, gagal. Rina pula. Kau tengok orang yang fokus. 1, 2, 3. Kelapa kepala. Kena laju. Kelapa. Tak salah. Dah, Asla. Kena dengan dia kadang. Asla. Ini last percubaan kak? Tak, kali lepas ni ada lagi satu. Dia macam ni. At least salah seorang menang dapat 100.5. Kita boleh bagi 3. Okey, 1, 2, 3. Tengok Rina, jangan kacau. Okey. Kali ni percubaan yang terakhir kan? tak, ni kedua Kedua, okey. Kelapa kepala kan?
Kelapa kepala, 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 kepala. Okey, gagal. Dan percubaan yang terakhir kena serius tau. Kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala, kepala. Aku tak kacau korang Okay. Kelapa kepala, kelapa. Kelapa kepala, kelapa kepala. Okey, yang terakhir untuk Asla. Ini percubaan lagi Kak? Dah, maksudnya dah habis lah. Oh, dia hanya 3 kali sahaja. Oh, indah real lah. Oh, inilah penentu dapat duit. Ataupun kalau korang nak lagi sekali, aku boleh bagi ni. Lepas ni ada lagi satu, boleh je? Kalau dia dapat ambil lah. Dia tak kacau RM50 Okay, jangan kacau Kalau janji nak bahagi 3 Kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala. Kepala pun boleh. Okey. Tidak salah. Dan ni adalah yang betul-betul Okey, Aisyah. Kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala, kepala. Takkan cakap ni. Kelapa kepala, kelapa kepala. Kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa Kepala. Tak boleh. Okey, Asla, yang terakhir. Terakhir ni saya akan jadi yang cermelang. Okey. Bahagi 3 janji Kelapa kepala, 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 kepala. Dah. Aku Gagal. lepaskan. Tak ada 100 setengah. Next, korang pergi panggil Mira, Share, Una. Una Mirashan. Menang RM500. Siapa dah menang? Tolong banggakan Aslah. Ke? Ya je. Okey, aku akan bagi 100 setengah. Siapa yang menang? Okay Tapi korang kena cakap 2 perkataan ni laju-laju. Percubaan hanya 3 kali sahaja. Okay Okey? So, perkataan yang korang akan sebut, kelapa kepala laju-laju. So, dia punya cabaran adalah cakap laju-laju. Kelapa kepala. Oh my god Okay Okey, siapa nak start dulu? Siapa mula? Mira Asal pula Hang paling lama Hang paling lama Hang paling ladies first yang baru muda Awak hang bukan ladies ke? Okey. 1 Kena laju-laju tau. 2, 3 Kelapa kepala, 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 kepala. Laju tak? Kita cakap laju. Okey, kita pergi ke Una dulu. Sekejap, aku tengah fikir. Dia kena laju lagi. Takut cakap benda lain pula pelaku ni. Kelapa kepala. Laju-laju. 3, 2, 1 Kelapa kepala, kelapa kepala. It's not easy for you. Bagi share dah. Wait. Cuba share. Okay. Cuba share. Tak sampai 1 second pun pak aku. Okay. Kelapa kepala. 1, 2, 3. Kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa. It's okay. Ada 2 percubaan lagi untuk Mira pula. Oh, Mira Percubaan balik. yang kedua. Perkataan yang sama ke? Ya, betul. Okay. 1, 2, 3. Kelapa kepala, 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 kelapa kepala. Mira! Tak ada orang yang lepas tau. Sumpah. Atas 50. Okey, kita pergi ke Una pula. Okey, 150 dah sah-sah milik Mira. Okey, untuk Okay. Una pula. 3, 2, 1. Kelapa kepala, kelapa kepala, kepala. Okey, seterusnya share pula. Kelapa kepala. Bisa sangat screen time ni. Nak sikit dah nak screen time aku. Okay. Kena tarik nafas. Okey. Kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala, kulit. Tak boleh. Apa dia kulit? Okey. Disebabkan Mira tadi dah lepas, tapi Mira cuba je percubaan yang terakhir. Ayat Cuba yang je. Tadi dah memang dapat dah. Cuba okey. nak dengar lagi sekali. Suka ya kak ya. Okey, sekejap. Jangan, tolong jangan. Okey, 1, 2, 3. Kelapa kepala, 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 kepala. Okey, it's okay. Itu pun dah memang dah dapat dah. Okey, Una.
Walau kepala kelapa dia tu memang dah ni memang dapat dia dah. Okay, 3, 2, 1. Kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala. Bukan mainan aku benda ni. Okay. Tapi hang cakap laju. Ha. Okay, share. Yang terakhir. Kelapa kepala, kelapa kepala, kepala Okay, so sepanjang semua talent tadi ada lagi yang belum. Tapi setakat ni Mira berjaya dapat 100.5. Okay, tunggu kejap aku ambil duit. Kejap, sabar Sat, aku ambil duit. Okay korang, disebabkan Mira lepas dia berjaya dapat 100.5. Mira lepas. Mira, ini 100.5 untuk Mira. Mira sugar mami. Tu. Weh, lipstick. Ya. Ada lipstick. Biasalah kita perempuan kan pakai lipstick kan. Fae dah belum tadi? Morning. Bangun. Baru bangun ni mesti fresh. Fae belum. Fae belum. Fae nak try tak? Apa tu? Game. Sumpah aku selalu buat konten yang ada duit Okey, Kanda. Sekarang dia selalu. Mana ada? Dulu ada je. Cuma kau je jarang masuk konten aku. Mana? Bohong. Baru ni gaji buat konten. Ya. Betul. Jangan percaya cakap dia ni kau tipu. 4 tahun tau, first time talent 4 tahun baru masuk tu dulu terus makan kat rooftop tau. Aku 4 tahun tak pernah makan rooftop. Akak dia jealous akak. Tolong bawa dia. Oh, jalan dekat pavy lagi. Tak, sekarang ni nak main ke tak ni? Nak main. Aku dah mengadu kalau masa 4 tahun ni. Sementara sebelum release ni mengadu. 3 kali percubaan. Okey. Korang kena cakap 2 perkataan ni laju-laju. Laju. Siapa yang berjaya aku dah bagi 100.5. 1.5. Okey siapa nak mula dulu? Kanda ataupun Fael? Fail lah. Okey. Betul. Apa tu? Banyak dia tu apa? Ayah set. Okey, dia duduk. Dia menang. Menang dulu kedua. Menang kedua. Ya, apa tu? Okey, Kanda. Peganglah mic tu. Tangan sakit main gym. Laju-laju. 3 kali percubaan. Kepala kena. Kelapa kepala. Kelapa kepala. Okay. 1, 2, 3. Kelapa kepala. Tak. Kelapa Tak boleh, kepala. itu percubaan yang pertama tu. Dah start ke? Aku tak kira pun 3, 1, 2. Okey, 1, 2, 3. Ini semua mindset. 1, 2, 3. Kelapa kepala lah. Okey. Kelapa kepala. Nampak? Sombong lagi. Itu percubaan yang pertama. Okey, Fael pula percubaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Ini ikut otak ni. Dia otak sebelah kiri. Yeah. Saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Kelapa kepala. Lagi. Kepala banyak bergerak ni. Dia otak tak panjang. Okey. Percubaan yang kedua. Kepala tak boleh gerak kau kena gitu. Itu susah. Dia kena relax. Dia kena relax, tenang. Kelapa kepala. Betul ni set dah. Agak. Okey. 1, 2, 3. Kelapa kepala. Okey, ini cara yang sebetul-betulnya ya. Okey. Belajar lah. Bismillah. Ini masih baring. Okey. Wah, ada saya. Dia masih baring, tenang. Okey, relax, tarik nafas. Kelapa kepala. Okey. Dia pun tak boleh. Okey. Mungkin dia macam Mira tadi. Kelapa kepala. Kepala. Sekejap, Mira try 1, 2, 3. Kelapa kepala. Dia kena macam tu. Dia kena macam tu. Okey. Kelapa kepala. Kelapa kepala. Sekejap, sebelum. Okey. Ni percubaan ke apa? Ketiga. Bismillahirrahmanirrahim.
Kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala, kepala apa, kelapa, kepala. Malas aku main ni. Okey, cepat terakhir ya, terakhir. Okey, tadi kita masih malam ini masih energi yakin. Engkau yakin ya? Betul dah. Okey. Oh, dia kena yakin. Yakin dia masih confident. Tak yakin. Betul. Masih yakin? Kepala kelapa, kepala kelapa, kepala kelapa, kepala kelapa. Anjing. Susah. So, dalam banyak-banyak tele AI, pemenangnya hanya seorang saja, jatuh kepada Mira. So memang betul lah MV Raya tu memang patutlah ambil dia. Sebab jangan dap Mira memang talent Mira dekat rap. Dia bukan Harry tau tapi Mira. Thank you korang. Thank you Kak. Bye. Okay guys, so korang boleh nampak tadi diorang cuba sebut kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa. Aku pun tak boleh. Cuba korang buat dekat rumah. Boleh tak? Cuba korang buat. Cuba korang try. Boleh ke tidak? Nanti korang try lah buat video kat TikTok ke apa. Okay guys, so itu sahaja konten saya pada kali ni. Kalau diorang ada mencarut ke apa-apa ke, biasalah kita kan bergurau-gurau. Okay, orang yang tak boleh bergurau tu, korang duduk dalam gua, okay? Jangan duduk dekat rumah biasa, jangan duduk dalam Malaysia. Korang kena asingkan diri lah. Kalau hidup korang tu hanya nak serius saja, tak boleh nak bergurau. Okay guys, so itu sahaja konten saya pada kali ni. Kita jumpa pada konten akan datang. Assalamualaikum. Bye.